Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher. Okey. Semua dah makan? Dah, saya makan roti. Makan roti? Ya. Dan apa? Roti kosong? Roti kosong je. Siapa yang buatkan? Saya ambil je. Hari ni kenapa tak makan? Sekejap lagi Hari saya puasa. makan. Saya tidur tadi. Okey. Hari ni agak-agak kita nak belajar pasal apa? Haiwan? Sikit lagi. Nak ajar apa? Sayur? Tak tahu dah Sayur cikgu. kita dah belajar minggu lepas. Tak tahulah. Okey, hari ni kita akan belajar. Ni apa ni kat depan ni? Warna oranye, kuning, Warna biru, merah. hijau. Okey, hari ni kita akan belajar tentang bentuk. Bentuk. Okey, sebelum tu kita nyanyi satu lagu dulu. Boleh? Boleh. Okey, tengok sini. Lagu bentuk. Bentuk dah. Siapa pernah dengar lagu ni? Saya tahu bentuk segitiga cikgu. Segitiga, segitiga. Ini bentuk segitiga, bentuk segitiga. Ini segi empat tepat, empat tepat. Ini segi empat tepat, segi empat tepat. Jom kita cari bentuk yang ada. Cari sini, cari sana. Wah, banyaknya. Wow, banyaknya. Ini bulat, bola. Bulat, bentuk bulat. Ini bentuk bulat, bentuk bulat. Ini segi empat sama, empat sama. Ini segi empat sama, segi empat sama. Jom kita cari bentuk yang ada. Cari sini, cari sana. Wah, banyaknya. Bentuk yang ada. Oh, seronoknya. Lagi sekali. Yeay. Segitiga. Segitiga, segitiga. Ini bentuk segitiga, bentuk segitiga. Ini segi empat tepat, empat tepat. Ini segi empat tepat, segi empat tepat. Jom kita cari bentuk yang ada. Cari sini, cari sana. Wah, banyaknya. Wow, banyaknya. Ini bentuk bulat, bentuk bulat. Ini bentuk bulat, bentuk bulat. Ini segi empat sama, empat sama. Ini segi empat sama, segi empat sama. Jom kita cari bentuk yang ada. Cari sini, cari sana. Wah, banyaknya. Bentuk yang ada. Oh, seronoknya. Yeay. Cikgu, jam saya bentuk bulat. Awak ada jam tak? Ada bulan. Okey. Sekarang cikgu dah tahu tak bentuk-bentuk apa yang ada tadi? Tahu. Segitiga. Bulat. Bulat tu macam bola saya dekat rumah. Okey, lagi ada 4 bentuk kita belajar. Segi empat sama cikgu. Segitiga. Bulat. Apa lagi? Bulat. Lagi satu? Empat tepat. Lagi Oh, 4 empat tepat. tepat. Tapi hari ni kita belajar 3 bentuk je dulu. Okey. Siapa nampak ni bentuk apa? Bulat. Segitiga. Ya betul. Yang hujung ni? Segi empat tepat. Empat sama. Empat sama. Kalau segi 4 tepat dia panjang sikit. Oh. Okey. Sekarang dah tahu bentuk-bentuk kan? Ya. Kita akan main satu game, susun-susun. Wow. Nama dia bentuk susun pola bentuk. Wow. Okey, cikgu akan Dia bagi betul contoh. susun. Kita akan tengok contoh. Tengok ni, ini adalah Wow. kit matematik Kit. pola pintar. Cikgu kita buat dalam sendiri ada ke? apa? Mesti ada bentuk-bentuk Ada bola. hadiah. Ada ular. Ibu. Ya, Jadi ada banyak mainan. Wow.
Ada banyak bentuk-bentuk. Cikgu nak awak asingkan dulu ikut bentuk yang sama. Boleh? Boleh. Okey, bentuk asingkan dulu. Lepas tu Ni. cikgu nak awak bagi tahu bentuk apa yang awak asingkan tu. Cikgu ada bentuk love. Bentuk hati nama dia. Love lah. Bahasa Inggeris kita panggil love. Love you. Ih. Ni bulat saya lah. Dia je tak ambil. Wah, Okey. banyaknya. Ada berapa banyak ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okey, yang pertama ni bentuk apa? Segitiga. Segitiga. Yang ni cikgu. Betul. Okey. Yang ni? Segi 4 tepat. Bukan sama ke? Tepat sebab dia panjang. Okey. Ini segi 4 sama, ini segi 4 tepat. Oh. Nampak tak beza dia hari ni? Nampak. Dia Kalau panjang. kalau segi 4 sama, sisi dia semua sama saiz. Semua sama panjang. Kalau yang segi 4 tepat, satu sisi dia panjang, satu lagi pendek. Faham? Okey. Yang ni bentuk apa ni? Siapa tahu? Apa tu? 1, 2, 3, Macam masjid lah cikgu. Ni bentuk 5 set. bentuk pentagon. Pentagon. Tapi tak apa, kita tak belajar ni lagi nanti. Okey. Kita nak belajar susun-susun je dulu. Cikgu ada awan. Betul, ni bentuk awan. Yo, bentuk awan. Okey, yang ni bentuk apa? Saya rasa ni bentuk apa? Diamond. Ni bentuk rhombus. Ha. Rhombus. Tapi tak apa, yang ni kita akan belajar warna je dulu. Tak apa, kita susun je. Yang ni? Ni bulat. Ni nak macam bola saya. Betul. Yang ni? Love. Love. Hati. Okey, mana tak 4 bentuk yang kita belajar dalam lagu? Ni. Okey, yang lain kita keluarkan dulu. Wah, yeah. Okey. Sekarang cikgu nak ajar cara susun pola bentuk. Cikgu bagi contoh dulu, okey? Okey. Contohnya kat sini ada segi 3. Lepas tu ada segi 4 sama. Lepas segi 4 sama ada segi 3 semula. So rasa-rasa selepas segi 3 ni dia tak apa. Ni. Segi 4 sama. betul. Ini nama Jadi dia. sama. Ini namanya pola bentuk. Pola bentuk. Kita susun semula ikut urutan. Okey, contoh kedua cikgu buat bulat dengan segi 4 tepat. Lepas segi 4 tepat rasa-rasa apa? Bulat. Boleh nak tambah ni? Boleh? Okey, kalau lepas ni jadi apa? Kita ulang balik. Kita letak Jadi tiga bulat je. dah cikgu. Betul. Okey, selepas bulat? Lepas tu yang ni. Okey, betul. Ah. Okey, cikgu buat contoh soalan. Cikgu nak kamu semua jawab. Okey. Segi 4. Tak mesti suka segi 4 kan? Selalu sebut segi 4. Mestilah. Okey, cuba ulang semula. Yang atas dulu. Buat dekat sini je Aini. Buat kat sini je. Okey, betul. Okey, yang bawah? Betul. Pandai Aini. Selalu orang buat ke belakang, buat ke depan. Dia je Sebab pelik. jauh sangat cikgu. Okey. Betul ke cikgu? Aini tengok betul-betul. Ha. Lepas Salah. Kenapa kalau pula? hijau, okey, Aini start daripada hijau kan. Ha. Tengok sebelah belakang hijau apa? Kuning dulu. Kuning. Bulat. Segi Okey, 4. betul. Aduh, Hamili. Dia yang salah. Sekarang cuba kita main yang lain. Banyaknya mainan. Suka dah cikgu. Ni nak simpan ke cikgu? Tak apa, biar je kat situ. Nanti cikgu simpan. Okey, tengok ni. Ini bentuk tadi yang pentagon. Pentagon. Segi 4 sama. Hati. Mana yang satu yang kat sini yang sama dengan tu? Tengok. Ni. Okey, tampak kat sini. Yang bawah ni? Yang ni, Bintang. bintang. Betul. Tampak. Bintang. Okey, yang ni? Ni. Ada bentuk apa Ada. tu? Last sekali, Awan. last sekali. Awan dan Segitiga. Okey, yang last Last sekali. sekali. Yeay. Ini bentuk apa ni? Apa tadi cikgu cakap? Tak tahu. Dia bentuk rhombus. Bulat, Bulat. bulat, Cikgu dia macam pemata lah. Okey, ya, dia pemata juga bentuk dia. Tu saya cakap diamond. Ni apa cikgu? Okey, kita main kat atas ni lah.
ada board. Ambil seorang satu. Payah ke? Okey. Tengok ni ada apa. Ni lah. Kita susun ikut. Tadi kita dah belajar pola bentuk kan? Ni kita ikut warna pula. Boleh? Mana? Okey, tu warna apa Hani? Pink. Merah jambu. Merah jambu. Ni warna apa? Ni warna orange. Warna ginger. Ni? Purple. Saya suka purple. Ungu. 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 Ni warna apa? Putih. Putih. Kuning Macam macam cream je. Putih. Ni Mana ada biru? Kuning ni macam baju awak lah. kuning cerah. Tu biru, hijau. Ni hijau. Okey, ada berapa banyak warna tu? Kuning tak ada. Kuning. Okey. Okey. Cuba susun ikut pola warna yang awak suka dulu. Macam awak susun. Kalau macam tadi kan kita ikut bentuk. Tapi ni awak tak kisah diguna je apa-apa bentuk. Sampai awak ikut warna yang berulang. Maksudnya warna sama semua ke cikgu? Ke boleh campur-campur tapi Boleh campur ikut awak punya. Maksudnya nanti awak akan bina satu pola awak sendiri. lepas tu yang ni. Air tak cukup lah cikgu. Tak apa, ini dikira pola juga. Ha. Kalau macam tak nak lah, saya nak buat dua warna je. Jadi balik. Cikgu dah. Dah tak cukup. Tak cukup ke cikgu? Ada apa yang ni? Okey, boleh. Okey, baguslah Hani. Ni warna apa? Putih. Ungu. Biru. Biru. Lepas tu putih, Putih, ungu, biru. Yang ni Hani? Saya ungu, kuning, ungu, kuning, ungu. Oh. Mana kuning satu lagi? Tak muat. Tak apa, ini pun dah Yang dikira ini. satu pola. Okey? Okey. Cuba buat warna kedua. Warna lain pula. Warna kedua. Saya sukalah bentuk ni. Ni. Dah cikgu dah. Nampaklah Hani ni. Ni warna apa? Warna hijau, kuning, kuning. Sepatutnya hijau lah cikgu. Betul. Aduh lah. Hani lah ni. Mula. Siapa sudah cepat? Betul. Okey, ni warna apa? Biru. Oren. Hijau. Biru. Oren. Hijau. Okey, betul. Hebatlah Hani. Okey, sekarang kita nak Kita suka matematik. Nak susun dekat sini tak? Nah. Okey, seorang ambil Mana satu cikgu? ruang. Tengok cari ada yang ada lubang. Ini ke? Oh, Ni ada lubang cikgu. Yang ada lubang tu boleh masukkan. Ni ada lubang yang ada kat dalam ni. Ni. Tadi. Saya nak ini. Ni purple. Ni. Okey, dah susun. Awak Hani buat sebelah sini, Aini buat sebelah sini. Awak susun je ikut apa-apa pun dia akan jadi pola juga. Awak susun berterabur ke, warna sama ke, warna Nak sila warna berbeza ke. sama. Kuning, hijau. Kuning, hijau. Bagus Dah lah. siap. Lambatlah Hani ni. Hani banyak-banyak buat tak warna. Cikgu. Jangan tarik-tarik Hani, nanti cabut. Lah Hani ni kan. Okey, Aini ni warna apa ni? Yang tu warna merah jambu. Lepas tu warna pink. Lepas tu warna kuning cikgu. Kuning, atas kuning. Hijau. Hijau, maksudnya Aini guna tiga Tiga warna. Hani banyak betul ke Hani? Macam tak betul je.
betul kan awak buat tu? Okey, kalau macam air ni kan dia guna 3 warna. Lepas tu dia ada 3 kali ulang. Hani? Kalau Hani sebut dulu warna apa yang ada. Biru, purple, pink, orange, putih. Biru, purple, pink, orange, putih. Nah, Hani ulang berapa kali? 2. 2 kali je sebab Hani ada guna 5 warna. Okey, macam tu. Okey, sekarang kita main game dekat dalam game digital pula. Wah, saya suka. Simpan balik Hani. Dalam ni. Ni simpan balik Hani. Hani ni tak membantu lah. Jatuh. Okey. Okay, dah. Sekarang kita main yang terakhir. Yeay. Cuba buka. Cikgu, kita guna ni ke? Ni apa cikgu? Kita. Ada kan semula? Oh, bunyi kereta lah cikgu. Ya, hebat tak? Kereta saya. Cikgu beli kat mana? Sport car. Cikgu dapat hadiah. Hadiah hari guru. Wah, saya dah bagi sebenarnya. Hari ni silap cikgu yang bagi. Okey, tengok ni. Kita tengok video dulu lepas tu baru kita jawab. Okey. Okay. Okey, tengok bentuk tu. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pulau, bentuk dan juga pola berwarna bersama Cikgu Ani. Jadi, apa itu pola? Pola ialah susunan yang berulang dalam bentuk atau warna. Contoh mudah yang cikgu bagi dekat sini ialah 4 segi sama, bulat, 4 segi sama dan Lepas dia apa? seterusnya. Bulat lah. Bulat warna apa? Warna merah. Lepas bentuk itu. Cuba kita tengok betul tak jawapan ini? Betul. Yeay. Ia bentuk bulat Ya. yang berwarna merah. Mari kita sama-sama belajar tentang pola bentuk. Kita tengok seterusnya soalan dia. Soalan pertama, apa yang akan datang selepas bentuk itu? Bentuk 3 segi, bentuk hati, bentuk 3 segi, bentuk hati. Lepas tu bentuk apa? Apa bentuk yang akan datang selepas itu? Segitiga. Bukan bentuk hati ke cikgu? Tengok. Oh. Betul. Hani jawab 3 segi. betul. Soalan seterusnya. Ada bentuk pentagon, awan, pentagon, awan. Lepas tu bentuk apa? Pentagon. Apa yang akan datang Pentagon. selepas Tengok bentuk bentuk. awan tersebut? Wah, bagus Hani. Yang penting 5 sisi. Sekarang Kita buat pola warna pula. belajar Macam kita buat tadi. pola warna. Soalan pertama. Warna kuning, warna kuning, warna biru, warna kuning, warna kuning. Warna apa? Warna biru. Warna biru. Warna Tengok betul tak? Betul. Betul. Bagus semua. Soalan kedua. Warna Saya tahu cikgu, saya tahu. Warna hijau cair. Warna hijau. Warna hijau Hijau, cair. hijau. Warna merah jambu. Warna hijau cair. Warna hijau. Okey, Apakah kita buat warna betul tak? Hijau lagi. Apa warna hijau cair tersebut? Ya. Ya, betul. Bagus. Maksudnya semua dah faham apa yang cikgu ajar. Polanya adalah Ni 1, 2, 1, lapan oktagon. 2. Saya tahu. Okey. Akhir pada hari Akhir, last. Coklat, ungu, coklat, ungu. Coklat, cikgu, saya Coklat. tahu. Betul. Lepas warna ungu tersebut. Tengok, kita tengok. Coklat. Coklat baru. Coklat. Maksudnya semua dah faham apa cikgu ajar. So, bila dah faham, kita boleh jawab soalan pula. Ya. Cikgu cantik. Cikgu. Janganlah pergi cikgu. Cantik ah. Anda boleh menjawab soalan pula, bentuk dan juga warna selepas ini. Ini ada mata. Semoga berjumpa lagi. Okey. Sekarang kita main game pula. Okey, jap. Cikgu dah tengok kamu semua faham ke tak apa yang cikgu dah ajar tadi? Apa yang dicakap cikgu? Bentuk apa yang Saya akan tahu, muncul Ni, selepas ni, itu? ni. Cuba tekan Hani. Betul. Okey, seterusnya Aini pula jawab Okey, mana Okey, Aini cikgu? jawab. Bentuk Bentuk segitiga, bentuk hati, bentuk segitiga, bentuk hati. Segitiga. Okey, betul. Okey, yang ni Hani. Ni cikgu pentagon. Okey,
Okey, baguslah Hani, saya tak ajar lagi bentuk tu. Boleh. Tadi cikgu sebut. Saya dah ingat. Bagus Hani. Hebatnya ni. Okey, yang ini ni warna pula. Warna hijau, biru, hijau, biru. Bagus. Okey. Yeay. Hani pula lepas ni. Okey, Hani. Pink. Hijau, pink, hijau. Hijau lagi sebab tadi 2 hijau. Ha, bagus. Okey, Yeay. last. Ini jawab last. Yeay. Coklat, purple, coklat, purple, coklat, purple, coklat. Okey, tengok last. Ya. Bagus. Yeay. Okey. Seronok tak belajar hari ni? Seronok, cikgu. Nak main lagi cikgu. Seronoklah. Oh, nak main apa lagi? Main bola tadi. Bola tadi. Tapi nanti kita main lagi, okey? Okey, Sekarang okey. kita harus waktu belajar. Kita nak pergi Okey. makan. Yeay. Saya lapar lah. Okey, so cuba cikgu tanya balik. Bentuk apa yang kita belajar hari ni? Bulan. Bulat. Segi empat sama. Empat tepat. Empat Empat. Okey, kita ada belajar 2 jenis pola. Pola apa? Warna. Pola warna. Pola bentuk. Pola bentuk. Yes. Okey, pola bentuk tu macam mana kita susun dia? Bentuk Ikut sama. bentuk. Contohnya Bulat segitiga. Segitiga bulat balik. Ha, kalau warna? Jawablah Hani. Kuning, biru, putih. Betul kuning, biru, putih. Ya Allah, pandai ni semua. Belum ajar lagi dengan Bella pun dah faham. Okey, Yes. itu sahaja kita akan belajar hari ini. Yeay.